Dia pun menyesal, kenapalah aku jual harga emas pada waktu tersebut. Sekarang harga emas lagi tinggi. Waktu terbaik untuk kita jual emas yang kita beli bukan pada harga yang tertinggi semata-mata. Tetapi apabila berlaku 3 keadaan. Pertama, untuk kecemasan. Yang kedua, apabila matlamat tercapai. Yang ketiga, ada peluang untuk tukar kepada aset yang lebih bernilai. Tuan-tuan, ramai orang menyesal dia jual emas semata-mata harga emas naik saja. Harga emas naik, dia pun jual emas dia. Rupa-rupanya harga emas makin ke depan lagi makin naik, tuan-tuan. Dia pun menyesal, kenapalah aku jual harga emas pada waktu tersebut. Sekarang harga emas lagi tinggi. Ada juga orang jual emas disebabkan harga emas naik juga. Dia jual, oh harga emas dah naik, dia pun jual tanpa ada apa-apa sebab. Dia dah jual emas tersebut, tuan-tuan, dia dah dapat duit 5,000 ke 10,000 ke 50,000 ke, tuan-tuan. Duit-duit tersebut dia belanjakan habis. Dia pun nak beli balik emas yang dia dah beli dulu. Oh, tak mampu dah nak beli. Sebab apa? Sebab harga emas dah naik melambung. Jadi tuan-tuan, jangan kita jual emas semata-mata sebab harga emas naik. Kalau kita jual dapat duit takut kita belanja kepada perkara-perkara lain, jadi simpanan kita, saving kita pun dah habis, tuan-tuan. Jadi jangan jual emas yang kita ada semata-mata harga emas naik sahaja. Tapi jual emas apabila ada sebab-sebab yang munasabah. Barulah akan ada manfaat kepada diri kita, ahli keluarga kita, agama kita. Dan jika tuan-tuan nak mulakan simpanan emas bersama dengan Public Gold, boleh rujuk pin video saya akan bantu guide sebaiknya.